Tubuh dah sakit. Oh, let's go. Ish. Nyawa tu, nyawa hutan tu. Weh. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the YouTube channel Coki Gamer. Dan hari ni apa yang aku akan bermain sekarang? Aku akan bermain game Blast Zone. So sebelum aku akan bermain game ni tau, aku akan perang dekat arena sebenar untuk menentukan siapa yang layak. Itulah. So sebelum mulakan video ni, aku nak memperkenalkan membership baru aku. So yang ini adalah Bang Wit, ada AZM requestan. Sebenarnya kan dia di membership aku, tapi aku lupa nak add dia. So ada dua ni saja, aku main dengan dua ni saja sebab yang lain semua hari ni kan musim cuti kan, dia pun sibuk. So tak apa, mari kita lawan. Okey, sekarang ni yang ni adalah aku punya. Weh, tubuh dah sakit. Oh, let's go. Weh. Bam. Weh, mantap tu. Serius. Gila tu gempur ni. Real, okey, real. Oh, mantap tu. Mantap. Yang ni, okey. Weh. Dan aku meningsoy. Mantap tu. Oh, mantap, let's go. Hammer tu berkata keberkesan juga. Dan aku meningsoy. Dan ada orang meningsoy daripada aku lagi. Okey, mantap, let's go. Oh, sikit lagi tu. Mantap tu. Tolong tu, jangan, relax. Dok, yang warna biru tu tim aku lah. Mati kau. Weh. Aku terus meningsoy tu. Dan aku meningsoy dengan sendiri. Ada lagi tak dekat sini? Ada yang kena ke? Tak ada tu. Tak ada yang kena tu. Aduh, mantap tu. Sikit lagi. Mantap tu. Real. Hammer tu aku. Nyawa tu, nyawa hutan tu. Dan aku meningsoy. Dan kita pergi ke main menu sekejap. Dan aku boleh unlock lagi tau. Okey, sekejap lagi aku akan bantai dia pun yang confirm aku bantai. Sekejap, apa yang kita akan bantai? Emote. Serius lah aku nak emote. Aku takkan tau. Serius aku takkan. Sebab apa? Sebab weapon lagi penting daripada emote tau. Emote nanti kan, kalau kita tengah berlawanan, lepas tu kita kena down orang kan, lepas tu kita buat emote kan, memang confirm kita mati awal. Serius, real. Dan tu lah. Dah main game ramai tak? Mantap, real. Okay, mantap. Aku dah kill berapa lah? Macam mana nak tengok tu? Tengok. Aku dah kill 24. Real. Kena aku. Serius. Kena aku. Sebab kan orang yang jadi membership aku tak ingat nama tau. So sebab nama dia pun ni orang kata agak pelik lah. Sebab tak tahulah dia pun ni memang bubuh nama pelik-pelik. So aku terpaksa kalau nak tengok kan, kalau nak cakap dengan member kan, membership kan, aku kena tengok nama tu. Sekejap. Mana alamak, dia dah keluar tu. AZM ni masih ada lagi. Aduh, dia dah keluar tu. Serius. Kenapa lah dia cik keluar tu? Kita pecahkan benda tu sekejap. Ini boleh pecah dengan tangan. Dah tak boleh tu. Weh. Okay, kita layan je AZM mana? AZM. Sekejap, bagi aku masuk sekejap. Okey,
kan, kalau kau nampak dekat sini Jungle, satu off one rush dengan Indoblocks. Mereka 1, 2 ni dengan 3 ni. 3 ni memang aku dah ada dah nama mereka. Dan 2 ni mereka sebenarnya kan nak jadi membership lah. So membership aku memang kosong lagi. Bukan kosong, ada ruang lagi. So aku akan bagi mereka Jungle dengan one of one. Mantap doh. Dragon dengan S. Okay, mantap. Endoblock, steady. Mantap, go. Relax. Okay, sekarang ni aku dah tadi aku invite seorang iaitu Indoblocks. Bukan biasa-biasa membership dalam Indo tu. Serius. Real. Sekejap, sekarang ni kan tadi aku dah KO banyak kali tak. Sekejap, kita pergi tab. Mana what the fuck. Kalau korang tengok kat sini, hang tengok Indoblocks. Serius real. Memang membership Sultan tu. Sultan real. Sekejap, bagi sekejap. Nanti aku akan bongkarkan kenapa aku main dengan membership yang berlainan. Kenapa tak main sama je kan? Kalau nak membership yang berlainan, bukan membership yang sama, yang tu dekat apa? Yang tu dramaku. Yang tu memang membership yang kekal. Yang tu lah. Yang buat drama. Sekejap. Hampa datang aku. Weh, no! Oh. Sakit tu, serius sakit tu. Sekejap. Bagi. Uish. Wih, gila. Wih. Lari. Wih, nyawa aku 45% lagi. Wih, makan. Oh, okey. Sekejap. Ada tak orang kat sini tu? Oh, sakit tu. Bam! Wih. Aku pun menyesal tu. Confirm real. Yukun bukan membership aku tahu. Sekejap. Weh, hambat datang aku. Wih, tidak. Ui, mantap tu. Oh. Weh, sikit lagi. Weh. Aku tak jatuh lah, Syah. Kutiom. Weh. Lari. Ambil, aku nak ambil tu. Okey, mantap tu. Weh, mantap tu. Oh. Lari. Okey, mantap. Oh, wah terkena lah. Oi. Oh. Weh, aku perlukan makanan. Sebab kan dalam game ni kalau korang nak isi nyawa, korang perlukan makanan ataupun hati macam ni. Cuba tu. Weh. Ya, real. Weh. Tu kalau aku tak ambil pun tak apa tu. Serius, aku mati terus. Sekejap. Bagi. Oh, mantap. Oh, mantap. Makanan. Go. Oh, dah tengok. Oh, mati terus dah, real. Ya, aku dah berapa ni? Aku 27 mantap tu. Ada progression real. Sekejap, aku nak try tembok dari atas ni. Okay. Weh. Weh, tak boleh doh. Mana Indoblocks? Weh, Indoblocks sana. Weh, one on one rush. Dan dia aku mati tu. Bukan dia, aku mati. Memang confirm real. Sekejap, aku nak cari one on tu. One of one. Ish. Indoblocks. Weh, kuat tu. Ish. Oh, lomok mati tu. Dia kuat real. Indoblocks. Ni gentle tu. Siapa tu gentle ni? Terkenal lah. Oh. Lalu dengan aku apa datang? Weh, tak acik serius. Aku keluar aku punya ni gang. Serius, kejap. One on one rush. Bam.
Kena tapi dia tak meningsoi tu. Sekejap. Uish. Dan aku yang meningsoi tu. Bukan mereka yang meningsoi. Bukan aku yang meningsoi. Mereka yang meningsoi. Lari. Oh, mana ni? Tu. Dan aku tak perasan tu. Mereka ni achievement belakang tu. Sekejap. Confirm real. Aku tak nak tu. Ai. Sekejap. Weh. Aduh, gelak kat orang lagi tu. Yang tu adalah balasan dia tu. Confirm. Ni last game tu. Last round. Let's go. One of four. Ish. Tak kena tu. Yes sir. Okeylah, sampai di sini saja video kepada kali ini. Suka video kepada kali ini, korang boleh like, subscribe, komen dan kita jumpa pada video akan datang. So, macam mana, enjoy tak enjoy? So, kita akan jumpa pada video akan datang. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao. Weh, mana Indo block tu?